Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang musim kenduri kahwin. Sebahagian daripada kita pergi kenduri kahwin, dia bawa balik makanan daripada situ tanpa izin tuan kenduri. Hukumnya haram. Kecuali dia minta dengan tuan rumah untuk bawa balik makanan tersebut, maka ketika itu diharuskan. Jangan sampai kita jadi di kalangan yang mencuri. Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan ataupun mengambil harta orang lain di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Pergi kenduri, apa yang tuan rumah hidangkan, makan yang tu sahaja, jangan bawa balik tanpa izin daripada tuan rumah. Hati-hati, semoga makanan kita halal dan juga berkat, insya-Allah. Assalamualaikum.